akan menaik taraf Sonic kepada bentuk Cold Sonic dalam GTA 5. Shin Sonic telah mencuri semua emas di dunia dan tiada siapa yang dapat menghentikannya. Dan kita perlu mengalahkan pengikutnya, mencuri emas itu dan mengembangkan bentuk God Sonic kita ke tahap paling berkuasa. Adakah kita akan berjaya menyelamatkan dunia daripada kemiskinan? Jom kita mulakan. Aduh, seronoknya saya memerhati bandar dari sini. Semuanya nampak begitu tenang dan tidak seperti celah-celah bangunan yang sesak itu. Tapi, sekejap. Saya baru terima satu notifikasi di telefon yang kata ekonomi dunia telah runtuh. Macam mana boleh jadi begitu? Sekarang, semua orang memang betul-betul miskin. Dan jangan cakap itu ada kaitan dengan raksasa yang ada di depan tu. Saya tak ada masa nak buang. Sonic kena bertindak untuk selamatkan dunia. Sekarang, memang semua orang dah jadi miskin. Dan jangan cakap itu ada kaitan dengan raksasa gergasi yang hampir keseluruhannya emas kat situ. Baiklah. Jangan risau semua. Sonic dah sampai. Apa benda sebenarnya yang sedang berlaku di sini? Akhirnya aku jadi jutawan. Aku dah ada semua emas dalam dunia ni. Dan aku dah serap semuanya. Sekarang aku kaya. Dan tak ada sesiapa atau apa-apa pun yang boleh kalahkan aku. Aku simpan semua emas dalam dunia ni. Dan orang-orang suruhan aku pun tengah jaga semuanya juga. Dan sekarang, sebab aku seorang je yang ada duit, aku akan kuasai dunia. Diamlah bodoh, aku akan belasah kau. Aku akan dapatkan semula semua duit dalam dunia ni. Mimpi sajalah. Kawan-kawan, simpan emas tu dan letak ujian yang mustahil supaya dia tak boleh curi. Biar Shin Sonic kecil uruskan pengacau bodoh ni. Terima kasih, bos. Saya akan kalahkan dia. Saya akan makan dia dan saya akan jadi pengikut hebat, bos. Bagus, budak kecil. Yang lain, mari kita sembunyikan emas itu ya. Tidak. Tunggu sekejap, sial. Mereka dah ambil semuanya. Bukan semua. Aku ada 2 jongkong emas ini yang akan aku gunakan untuk menyerap mereka. Dapatkan kuasa emas yang banyak. Kalahkan kau. Merevolusi. Diamlah, ambil ini. Macam mana mereka boleh biarkan bayi lawan aku? Mari sini. Dah. Ya, aku akan kalahkan kau dan ambil emas kau. Ambil ini. Tembakan Sonic aku memang hebat. Bodoh. Ambil ini. Ya. Dan itu, kau akan bagi aku emas kau. Lepas tu, aku akan guna untuk kalahkan bos-bos kau. Mari sini, jangan lari. Rasa kuasa Sonic aku. Pusaran Sonic. Ya. Dan dengan itu, kau dah tak boleh buat apa-apa terhadap aku. Baiklah, ini sikit je emas. Tapi sekarang, aku seorang je yang ada emas. Kecuali orang jahat, mestilah. Jadi, aku akan ambil, serap dan jadi lebih kaya sikit supaya aku boleh hentikan Shin Sonic. Oh, ya. Baik. Dia serap banyak emas. Sebab tu dia jadi besar dan kuat. Dan aku kena buat benda yang sama sekarang. Jadi, aku akan guna kuasa emas baru ni untuk pergi cari baki duit yang lain. Aku akan kalahkan raksasa-raksasa tu dan rampas emas mereka supaya aku jadi lebih kuat dan selamatkan dunia serta ekonominya. Aku pergi dulu. Baik. Nampaknya aku dah jumpa ujian pertama. Dan ia nampak agak rumit. Betul tu. Kalau kau nak ambil emas aku, memang susah sangat. Kau kena hadapi dan lepasi ujian gelongsor air aku yang hebat dalam laut penuh jerum. Kau kena lalui semua ujian untuk sampai ke emas aku yang dijaga oleh makhluk paling ganas di dunia. Jadi memang mustahil kau boleh ambil emas aku dan... Aku rasa kau tak tahu dengan siapa kau sedang bercakap. Ambil ni, makan penumbuk. Dan jauhi aku. Ya. Dan sekarang, aku pergi. Dah tiba masa untuk lalui ujian ni. Baiklah. Setakat ni, ini adalah gelongsor yang nampaknya menuju ke gelongsor lain. Aduh. Seramnya. Wow. Aku hampir jatuh. Dan sekarang, gelongsor ni masih bersambung. Baiklah. Aku akan berhati-hati. Di sini, ikut selekor gelongsor ni. Aku kena teruskan. Aduh, muka aku dah sakit teruk, sial. Sakit betul. Tapi inilah satu-satunya cara untuk aku dapatkan emas tu. Jadi, aku teruskan. Hebat. Baiklah, aku dah mendarat di sini. Dan sekarang, aku kena bangun. Baiklah, ini lompatan yang susah. Tapi, aku boleh buat. Ayo. Ya! Dan sekarang, aku pergi ke kiri. Ya. Baiklah, gelongsor ini sepatutnya tak jadi masalah.
Aku ada keseimbangan yang sangat baik. Dan walaupun muka aku sakit, semuanya berbaloi. Sebab kalau aku dapat emas tu, bentuk badan aku akan jadi jauh lebih baik. Jom. Aku hebat kat sini. Satu selekor kat sebelah ni, satu lagi selekor kat sebelah sana. Dan aku buat dengan sempurna. Jom. Sikit lagi aku dapat. Lompatannya dah nak sampai. Ini akan jadi bahaya. Baik. Aku kena mendarat kat situ. Dan sekarang, aku akan terus jatuh. Tapi aku boleh buat. Aku kekal kat sini. Lompat! Dan sekarang kat sebelah sini juga. Aku biar diri jatuh kat sini. Oh, aku akan terhempas ke lantai. Itu lantai palsu ke? Patutlah aku dah agak. Baiklah, hebat. Aku terus elak pangkap. Dan sekarang, aku terus turun. Bagus. Aku buat dengan hebat. Kincir tu sangat bahaya. Tapi aku boleh elak. Oh, aku dah kena tolak. Jom, sekarang aku kena kawal jatuhan ni. Aku pergi sekarang. Ya, aku buka payung terjun. Dan aku sampai tepat ke tempat yang aku perlu sampai. Oh ya, sekarang masa untuk guna kuasa super laju aku. Oh, lompatan yang hebat. Dan sudah tentu, pendaratan yang hebat juga. Aku tak akan jatuh ke dalam air yang penuh dengan jerung tu. Aku dah boleh beritahu sekarang. Dan sekarang, aku akan jatuh melalui gelongsor sekali lagi. Semua ini untuk melompat dan meluncur sampai ke sini. Hebat. Satu lompatan di sini. Aku hampir selesai. Satu lagi lompatan di sini. Baik, aku hampir sampai. Emas itu akan jadi milik aku sepenuhnya. Satu lagi lompatan. Aku naik bukit dan aku bersedia untuk mengalahkan raksasa-raksasa itu. Aku datang, terus turun gelongsor, lompat. Dan inilah pendaratan aku. Tornado emas. Ya. Jadi, macam mana? Hebat tak korang semua? Emas ni semua milik aku dan aku akan serap semuanya. Cepat, mulai sekarang, kau hanya ada 20 saat untuk tekan like, langgan saluran ni dan aktifkan loceng supaya bentuk Gold Sonic jadi lebih hebat. Selain itu, kalau kau tulis perkataan Gold Sonic di ruangan komen, kau boleh dapat semua emas di dunia macam dia. Jadi, kalau aku jadi kau, aku akan cepat-cepat. Masa dah nak habis. Tidak. Oh ya, sekarang aku jadi emas tulen dan padu. Aku dah capai matlamat dan aku akan pergi cari Shin Sonic yang seterusnya. Ya! Akhirnya aku jumpa yang seterusnya. Shin Sonic Api. Aku dah bersedia untuk lalui apa saja ujian asalkan aku dapat bawa balik duit tu. Mustahil kau boleh ambil duit aku. Sebab selain duit tu dijaga oleh Shin Sonic Api kecil yang takkan benarkan apa-apa berlaku, ujian yang kau kena lalui ialah tahan api aku. Kalau kau berjaya bertahan dengan semua api aku, barulah kau boleh masuk ke situ dan lawan anak buah aku. Memandangkan sekarang aku dah jadi emas, selagi suhu tak capai tahap tertentu, aku boleh tahan tanpa cair. Jadi, teruskan saja. Mari kita tengok sama ada itu betul atau tidak. Teruskan. Rasai api aku. Ya. Rasakan, kau takkan mampu bertahan dengan semua api ini. Lagi-lagi kalau aku tambah dengan pola api. Ya. Dan dengan satu lontaran api yang hebat. Terbakar. Dan akhirnya, aku akan lepaskan semua apiku dalam serangan ini. Rasakan. Mustahil kau dapat tahan tadi. Oh ya? Itu yang kau fikirkan? Oh, aku boleh tahan api ini dan lebih lagi. Dengan ini, kau takkan dapat bakar aku. Sebenarnya, aku sendiri akan gunakan api ini. Dan aku akan gerakkannya dengan seluruh kekuatanku. Rasakan. Ya. Rasakan lagi. Walaupun kau ada banyak api, akhirnya kau juga yang terbakar. Wah. Aku masih ada api untuk kamu semua. Makhluk-makhluk, aku akan gunakan semua kuasa api yang masih ada dalam diriku. Rasakan, kamu semua pun terbakar juga. Dan sekarang, aku akan kumpulkan semua api dalam satu puting beliung. Ya! Ia akan membawa kamu semua dan mengeluarkan kamu dari sini. Kerana sekarang, emas itu milik aku. Oh ya? Itu memang luar biasa. Semua terbakar. Dan aku berjaya salurkan api dari raksasa bodoh itu.
kuasa emas memang luar biasa, sudah tentu. Dan sekarang, bukan sahaja aku akan menyerapnya, malah aku akan menjadi raksasa. Kerana itu yang diperlukan untuk menghapuskan raksasa. Oh ya. Sekarang, aku adalah Shin Sonic emas yang hebat. Aku telah berjaya menyerap intipati dan emas kamu semua. Tetapi, aku masih perlukan lebih banyak emas. Jadi, aku akan pergi cari si bodoh cahaya itu. Oh ya. Wah. Sekarang bandar ini sudah gelap. Dan pasti ini semua salah kau, Shin Sonic cahaya. Macam mana kau tahu? Aku dah serap semua cahaya di bandar ini. Dan ujian untuk dapatkan emas aku ialah kalahkan aku dan pulangkan cahaya ke bandar ini. Kalau tidak, lupakan saja. Macam mana aku nak buat itu untuk kalahkan kau? Mesti mustahil. Dan Aku tak peduli. Bersedialah, aku akan lawan kau. apa benda tu tadi? Kau je yang ada cahaya ya? Tak. Apa kuasa tu? Aku kena kalahkan kau. Terima pukulan ni. Ya. Wah. Pukulannya pun kuat juga. Sial. Dia tahu buat serangan cahaya dan dia satu-satunya yang ada cahaya di seluruh bandar ni. Cahaya memantulkan emas. Dan itu buat emas jadi lebih berharga. Maksudnya, sekarang ni aku tak boleh buat apa-apa sangat lawan dia. Ujiannya memang hampir mustahil nak dihentikan. Macam mana aku nak kalahkan dia dan pulangkan cahaya ke bandar ni? Aku tak boleh buat semua tu. Sial betul. Aku kena cuba lari dari sini. Bukan mustahil. Jauhkan diri dari aku. Ayuh. Aku kena cari cara supaya cahaya tu memantul pada aku dan sekejap. Matahari dah terbit. Maksudnya, aku boleh serap sebahagian cahaya matahari dan gunakan sinaran itu untuk dapatkan sedikit cahaya. Jadi, tolonglah cahaya matahari. Terangi aku. Ya. Ia berfungsi. Aku sedang mendapatkan semula kuasaku. Dan sekarang, aku akan musnahkan kau, bodoh. Lihat pancaran cahaya ini. Ya. Ia agak lemah. Tapi, aku boleh jadikannya jauh lebih kuat. Sebab sekarang, aku akan kalahkan kau dan aku akan kembalikan cahaya untuk semua orang. Oh ya, semakin banyak cahaya aku dapat. Dan kau yang akan terima semuanya. Ya. Rasain. Hebat. Inilah cahaya sebenar. Dan kuasa emas. Jadi dengan pancaran cahaya ini, Aku bukan saja akan kalahkan kau. Tapi, aku akan gunakannya untuk naik ke atas. Ayuh. Aku hampir berjaya. Dan dari atas ini, aku akan lepaskannya semua kuasaku. Dan aku akan kembalikan cahaya kepada bandar ini. Ya. Wah. Nampaknya cahaya telah kembali ke seluruh bandar. Dan sekarang tiada apa atau sesiapa yang boleh ambil emas ini daripada aku. Aku dah bosan jadi Shin Sonic. Jadi, aku akan gunakannya untuk tingkatkan otot-otot aku. Oh ya, hari yang dinanti telah tiba. Dan kuasa emas pun datang bersamanya. Jadi bersedialah Shin Sonic gelap, kau yang seterusnya. Wah. akhirnya aku jumpa kau di puncak paling gelap ini, Shin Sonic gelap. Kau akan bagi aku emas itu sekarang juga. Kalau tidak, kau akan berdepan dengan seluruh kuasa emas aku. Emas itu untuk ketua dan mustahil kau dapat melepasi ujian yang dia telah tetapkan. Dan kau perlu mengalahkan aku di dimensi kekosongan dan kegelapan. Kalau begitu, teruskanlah. Jika itu caranya untuk mendapatkan emas itu, aku pasti mampu melakukannya. Sekarang kita terlihat sama ada ia benar. Selamat datang ke kekosongan yang paling gelap sekali. Oh ya, mari kita lihat apa yang kau boleh lakukan terhadap aku di wilayah aku sendiri. Sial kau. Aku akan bangkit dan kalahkan kau walaupun kita berada di neraka peribadi kau. Aku datang. Ambil ini. Aku akan kalahkan kau di neraka kau sendiri dan dalam kegelapan kau sendiri. Lihat tumbukan itu. Ya.
Sial kau. Kau datang dengan kegelapan kau. Aku akan hapuskannya. Rasalah pukulan-pukulan itu. Apa kejada? Dari mana dia dapat semua kuasa dan kekuatan itu? Sangat sukar untuk kalahkan dia dalam kekosongan dan kegelapan dia sendiri. Tapi, aku tetap akan lakukannya. Lepaskan aku, sialan! Celakalah kau! Ya! Ambil ini. Dan itu juga. Aku di sini, bersedia dan siap untuk memberikan segalanya. Lihatlah kuasa yang aku miliki dan kuasa yang ada pada emas aku. Ya! Oh ya, itu memang sakit kan? Bersedialah sebab aku ada lagi. Bawa ke sini semua kegelapan kau yang menyedihkan itu. Ya! 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 Aku akan ambil semua emas kau dan buka bentuk akhir aku. Apa yang kau buat pada aku? Aku akan keluar dari kekosongan kau sendiri dan tamatkan kau. Tengok ini. Kuasa emas aku terlalu hebat. Dan sekarang kau di sini dan kau milik aku. Mari sini. Ya! Ya! Aku takkan mengalah. Aku tunggu kau di sini. Biarkan demam emas memuncak supaya ia meletup di muka kau. Sekarang inilah penamat besar kau, wahai si gelap. Naik dan mati! Ya! Ya! Dia telah jatuh dan kekosongannya pecah. Oh tidak, tidak, tidak. Sekarang aku pula akan jatuh. Aku dah guna payung terjun aku sebelum ini. Aku perlukan emas tu. Aku dah jatuh atas emas. Sekarang masa untuk serap semua kuasanya dan habiskan semua ini. Oh ya. Ini berjaya. Dan matahari kembali bersinar dan menyinari semua emas aku. Aku dah dapat bentuk muktamad aku dan akhirnya boleh kalahkan Shin Sonic. Ya! Dan di sinilah aku akhirnya. Shin Sonic! Aku ada semua emas yang aku perlukan untuk kalahkan dan musnahkan kau. Ya Allah, kau sangat besar. Tapi itu takkan halang aku untuk kalahkan kau. Tak kisah sebesar mana pun kau dah jadi. Aku ada banyak emas untuk dibelanjakan dan kau tak ada. Dan semua itu tak akan berguna bila aku kalahkan kau. Ambil ni. Aku dah rampas semua emas kau, raksasa bodoh. Dan aku dah serap semuanya. Maksudnya, sekarang aku lagi kuat dari kau. Dan kau dah tak ada perlindungan emas tu. Aku yakin kau tak sangka benda ni akan jadi. Sekarang mustahil kau boleh kalahkan aku, raksasa sial. Ambil kau. Yeah. Kau takkan pernah dapat kalahkan aku. Oh ya? Ambil kau. Sekarang, kekayaan akan diagihkan sama rata kepada semua orang. Kita semua akan dapat peluang kita dan tiada siapa lagi akan miskin. Kau dah tak ada emas dalam badan kau lagi. Sekarang, satu-satunya yang tinggal untuk kau ialah mati akibat serangan aku. Ya. Perkara pertama aku akan lakukan ialah jauhkan kau dari bandar. Jadi, kau tak akan musnahkan bandar ni. Lepas tu, aku akan hantar kau ke tanah perkuburan bersama pengikut-pengikut bodoh kau yang lain. Jadi, mari kita mulakan. Bersedialah untuk tumbang, makhluk bodoh. Tak ada emas yang boleh selamatkan kau. Ini membuktikan kekayaan tak berguna langsung. Kerana kita semua sama. Tak kira betapa kayanya kau, duit takkan boleh lindungi kau selama-lamanya. Sebab tu, sekarang masa untuk habiskan kau. Dengan ini, kau memang tak pernah ada peluang lawan aku. Sial punya raksasa. Sama macam aku rampas emas kau, aku akan hancurkan kau dengan menggunakannya. Oh ya. Inilah pengakhiran kau, sial punya raksasa. Selamat tinggal selama-lamanya. Ya. Aku harap ini jadi pengajaran supaya kau takkan ganggu sesiapa lagi. Dan sekarang, kau dah pergi dari sini. Aku akan bebaskan semua emas dari badanku supaya tiada siapa yang miskin lagi. Oh ya, nampaknya akhirnya aku tak simpan setitik pun emas. Tapi takkan ada sesiapa lagi yang miskin. Semua orang boleh guna emas sebanyak mana yang mereka mahu. Dan biar kemiskinan tak wujud lagi, sebab begitulah cara aku buat sesuatu walaupun sekarang aku jadi miskin semula. Aku dah selamatkan dunia sebab aku Sonic. Yeah! Hey!